Jene sahur, bangun awan. Bangun sayangku. Kamu udah tidur berapa jam? Kamu begadang. Siapa suruh begadang? Hah? Sekarang dah pukul berapa Kak Kura? Jam 5 sahur, jam 5. Okey, saya kejutkan abang saya, adik saya ya, kejut sahur. Bangun lambat. Bangun korang, hari ni sahur, hari ni pukul 5 pagi. Jom makan semua korang. Okey? Okey. Echa, bangun, sahur. Nanti lambat nanti, baru tahu. Bising lah kau ni. Oh, menjawab ya. Okey, tak apa. Abang pergilah makan dulu. Nanti terlambat sahur baru tahu bang. Pergilah makan dulu bang. Okey, tapi adik kau ni macam mana? Nanti dia terlambat sahur. Habislah. Biar dia terasa lapar lah tu. Nanti dia tak larat lah apalah. Itulah rasanya. Okey, abang nak pergi makan dulu ya. Nanti terlambat sahur nanti. Lihat jam sahur. Lah, baru pukul 4 pagi. Sikit lagi nak sahur. 2 hours later. Sekarang dah pukul 6. Aduh, aku lambat nak sahur lah. Aduh, tak apalah. Aku nak tidur balik lah. Aduh. Sahur lambat. Sekarang dah pukul 5.59. Alamak, aku kena cepat-cepat sahur ni. Aku kena cepat makan-makan. Nanti dah lambat subuh. Cepat, aku nak lari dulu.